Benci pun janganlah benci teruk sangat. Apa yang dia buat semua tak betul. Tak boleh macam tu. Ada tak yang macam tu? Memang ada dalam masyarakat kita. Kan? Apa dia buat semua tak betul. Kan? Pasal apa dia buat semua tak betul? Yang betul tu, yang betul pun tak betul. Sandiwara ni, wayang ni. Betul kot mana? Pasal apa jadi macam tu? Pasal terlalu benci. Tu dia. Jadi kalau kita ikut betul-betul lah panduan Islam, selamat. Bila tak mau lah, tanggunglah sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Ini pula kalau kita tengok suratul Munafiqun ayat yang ke-9. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu. Duit ringgit kita, harta-harta yang kita milik, harta berupa tunai atau berupa tanah, rumah, ladang, factory, kapal selam, kapal terbang. Kaya dia. Memang kaya. Tu, kapal di laut semua dia punya. Kan? Termasuk burung yang di langit. Ini dah melampau. Dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Dan barang siapa yang berbuat yang demikian itu, maka mereka adalah orang-orang yang rugi di akhirat besok. Rugi di mana? Rugi apa? Amai tengok, tidur atas duit lah. Rugi apa? Dululah, masa saya kenal satu orang, sahabat kita ni alhamdulillah, bersenis dia, ya Allah, menjadi sungguh rezeki dia lah. Dia pun pandai, cari kawan-kawan dia, bagi tahu cara-cara dia, kawan-kawan ni semua pakat buat macam dia. Akhirnya, Masya Allah, daripada biasa-biasa pendapatan dia luar biasa. Tu kedudukan contoh sahabat saya tu. Daripada dia kerja makan gaji, dia kerja sendiri. Mula adik-beradik dia, pasangan dia kata istiqarah dah ke? Kata istiqarah dah. InsyaAllah. Tengoklah apa yang akan jadi. Rupa-rupanya dengan izin Allah jadi. Apa jadi? Dia kata apa? Tidur atas duit. Tak beli ketir dah. Terlalu baik hati dan memenuhi kesukaan hawa nafsu ahlinya hingga merosakkan perangai ahlinya dan dirinya. Kita tengok balik kan, dia duduk kat mana ni? Dia duduk kat tajuk besar, kebinasan atas lelaki yang berkahwin. Lelaki yang dah ada isteri dia, jangan salah langkah. Salah maka binasa. Jadi duduk kat sinilah yang ke-15. Kalau perbuatan si suami itu seperti yang tercatat di sini, maka suami itu binasa dia. Apa tu? Iaitu dia terlalu baik hati. Ustaz, isteri Ustaz. Saya nak apa Ustaz? Saya nak mawaddah, sakinah, rahmah Ustaz. Macam Ustaz tak sedap yang tu. Ni, benda ni Ustaz kita kena wujud dalam rumah tangga. Berapa banyak ni saya duk masuk kursus perkahwinan semua mereka sebut yang tu. Praktik terus Baik hati. Kita akan dapat 3 yang kita sebut tadi tu. Islam dia tak mau terlalu baik hati. Jadi sebab tu kita kalau nak sembang jangan duk laju-laju. Terlalu lambat pun banyak tak faham. Duk lambat-lambat tak tih macam saya duk sebut ni kan.
Duk tak faham lagi. Oh, macam mana ni? Laju lagi lah, tak faham. Terlalu tu. Ustaz sama. Ustaz dah beza kot mana? Okey. Laju dengan terlalu laju. Sama dah. Kan? Laju, terlalu. Mana sama? Tambah sikit dia tak sama dah. Terlalu tu. Lapang. Terlalu lapang. Terlalu lapang ni mikrofon ni dia boleh telan. Lapang sungguh. Mujur duduk jauh lah. Dekat aku mamah hang. Aku lapang. Itulah dulu masa bulan Ramadan pernah orang sebut. Lapang waktu Ramadan ni. Kan? Tu kasut Jepun tu pun kalau celup tepung. Makan tu. Tepung pula. Tepung KFC. Teliak walaupun aku tahu ni kasut Jepun, tapi pasal dengan bau dengan tepung KFC, dia kata telan lagi mucak. Baik, jadi itulah maksud dia terlalu baik hati. Jadi panduan Islam pun ada. Apa yang Nabi kata? Kalau kamu nak kasih kepada kekasih kamu, jangan berlebihan. Ahbib habibaka haunan ma. Jangan terlalu. Pasal apa? Saya takut nanti apabila seseorang yang kita terlalu sayang ke dia, kita takut pada dia akan wujud bibit-bibit kebencian. Sebab terlalu sangat. Bila terlalu sangat, ajak, bagi tahu, buka rahsia. Sebab apa? Saya duk percaya sangat ke dia. Sebab kita suka ke dia. Kelak nanti, Allahu Akbar. Hidup kita ni, masing-masing ada pengalaman lah. Dan saya pun ada sikit pengalaman kat situ. Dengan kawan ni, Masya Allah, baik sungguhlah makan sekali. Kadang saya masak dulu. Masa dulu mengaji dulu tu. Kan? Kadang dia masak, kita makan sekali. Kadang saya masak, makan sekali. Kan? Punyalah percaya ke dia sembang apa semua. Tapi itulah. Tak tahulah pasal apa. Kita pun duk fikir, kok mana jadi macam tu. Tiba-tiba jadi tak mau nak sembang. Tak apa nak tegur. Duk cari tu apa punca. Tak payah duk siasat lah. Ceritanya jangan terlalu. Kan? Bila terlalu, samping kita ni ada satu makhluk musuh kita nombor satu, iaitu syaitan. Bila Nabi kata jangan buat. Jadi juga dengan pasangan kita, bila kita terlalu baik hati, apa dia buat semua betul. Orang cerita buruk tentang dia, kita marah balik. Itu pasal apa tu? Pasal kita dah percaya kat pasangan kita tak pernah salah. Pasal apa kita kata tak pernah salah? Sebab terlalu sayang ke dia. Bahaya tu kena kat kita balik. Tapi kalau kita sayang berpada-pada. Dan kita bukan nak benci dia. Kalau sayang berpada-pada, sikit-sikit macam tu, lagi dia jadi benci. Dia tak jadi benci. Benci pun janganlah benci teruk sangat. Apa yang dia buat semua tak betul. Tak boleh macam tu. Ada tak yang macam tu? Memang ada dalam masyarakat kita. Apa dia buat semua tak betul. Pasal apa dia buat semua tak betul? Yang betul pun tak betul. Sandiwara ni, wayang ni. Betul kot mana? Pasal apa jadi macam tu? Pasal terlalu benci. Itu dia. Jadi kalau kita ikut betul-betul lah panduan Islam, selamat. Bila tak mau lah, tanggunglah sendiri.